Yang pakai BRV macam ni ataupun HRV, Civic FC 1.8, Jazz GK5, ini model-model hot, CTJ M6, model-model hot CVT Honda ni. Macam biasa, mesti anda dah lama tak nampak muka saya, betul tak? Kali ni saya kembali di page Mechanic Transmission. So dekat atas aku sekarang ni, ini adalah model Honda BRV. Gearbox CVT lah. Dan dia pernah overhaul gearbox dengan kita, tahu tak? Dan model-model ni lah yang paling banyak sekali masuk dengan case overhaul gearbox. Putus lah, itu paling famous lah, putus. Dan kadang-kadang ada juga yang dia punya sensor problem, ada juga yang oil cooler gearbox dia pecah, dan macam-macam lagi. Dan hari ni dia datang sini nak servis. Bukan kata lepas overhaul dengan kita ada masalah dia nak repair balik, tak ada. Hari ni dia datang nak servis saja. Ada juga yang tanyalah sebelum ni kan, kalau lepas overhaul bang, kereta saya ni tahan lama ke? Dia macam ni bang, kalau lepas abang overhaul dengan kita pun, kalau abang tak jaga abang punya servis, tak jaga servis minyak gearbox, tak pernah tukar filter gearbox, sama je, jangan balik overhaul lagi sekali. Dekat sini saya nak pesan pada abang-abang kat luar sana yang pakai BRV macam ni ataupun HRV, Civic FC 1.8, Jazz GK5, ini model-model hot, CTJ M6, model-model hot CVT Honda ni, nak kena jaga dia punya servis gearbox. Bukanlah Honda je sebenarnya, mana-mana kereta pun jagalah. Korang semua tak kisahlah pakai Proton ke Toyota ke, jaga juga. Cuma inilah paling banyak kes. Cara yang terbaik yang kita recommend kalau nak servis minyak gearbox, 20,000 korang tukar minyak gearbox, sampai ke mileage 40,000 tukar minyak gearbox lagi sekali, tukar sekali dengan dia punya filter gearbox. Itu yang kita suggest. Kalau dalam buku manual, kadang-kadang dia tunjuk 80,000 tu baru tukar minyak gearbox. Ada yang buku manual tunjuk 100,000 baru tukar minyak gearbox. Ada yang dalam buku manual tak tulis pun kena tukar minyak gearbox. Yang itu lagi pedih. So kalau kata korang ada masalah dengan gearbox kereta korang, AT, DSG, DCT, CVT, nak datang sini nak buat inspection, nak check dulu apa yang rosak sebelum nak repair, boleh hubungi kami di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Kita buka daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Hari Jumaat sahaja kita cuti. Ciao.